Assalamualaikum. Ini ialah Mercedes-Benz GLA 200 Nightfall Edition. Yang ini ni beza sikit daripada dulu. Yang ini AMG Line and Night Package, dua-dua digabungkan. Dan yang ini ialah generasi kedua Mercedes-Benz GLA. The first generation was introduced in 2013, 2013. So yang ini yang paling baru. Mari aku cerita kat kau. Now, generasi pertama GLA yang diperkenalkan dalam tahun 2013 tu, media drive dia dekat Slovenia. Aku pergi. Masa tu aku pergi. Dan zaman itu, GLA ialah model kenderaan yang paling aerodinamik untuk genre dia. Now, ramai tak tahu, Nissan sebenarnya dia rebatch first gen GLA itu untuk model Infiniti Q30 dan QX30. GLA first generation juga sebenarnya dibina di atas generasi ketiga model A-Class. Dan sebelum itu, kita cuma ada A-Class saja. Zaman itulah zaman di mana crossover semakin popular, and so Mercedes-Benz decided that the A-Class should come in a crossover punya version. So itulah jadinya GLA. So yang ini GLA generasi kedua, apa cerita dia? Now, enjin dia ni pun sedikit unik. Ini ialah enjin 1.3 liter turbocharged ataupun 1332cc 4-cylinder turbo. Nama dia, enjin code name dia is the M282. Jointly developed between Mercedes-Benz and Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance. Dia wujud dalam Mercedes-Benz, dalam Renault dan juga dalam Infiniti. Now, performance figures dia 163 bhp pada 5,500 RPM, 350 Nm of torque. Jauh beza daripada enjin 1.3 liter kat Pro 2, betul tak? Now, transmisi dia, sebabkan dia guna enjin 1.3 liter, dia gunakan 7G DCT. Daripada Getrag, yang ini front wheel drive. 0 to 100, 8.9 saat, top speed 210 km sejam. Harga yang ini sekarang RM260,000 dipasang di pekan. Suspension dia McPherson dekat depan, belakang dia aku dah lupa. Mari kita check. Multilink. Now, macam aku cakap, kereta ni dulu GLA 200 memang basic saja. Kalau nak cantik sikit, ada AMG lah, ada Nightfall lah apa, you have to buy the GLA 250. Tapi sekarang ini GLA 200 dah ada semua itu. So, untuk bab AMG package dia tu, bumper depan lebih agresif. Ada diffuser kat bawah ni. Ni. Dan kemudian ada tengok brake, cross drill sports brakes dan roda alloy AMG 5 split 19 inch. Untuk part night package pula, grill bar dia lain, front lip spoiler, kemudian ada rear bumper inserts. Ni. Dia ada benda tu. Kemudian door mirror, wing mirror warna hitam. Ada roof rail dan glossy black exhaust tips. Tu. Now, dalam dia ni pula, dia ada Artico 4 leather. Maknanya leather kulit yang bukan asli. Kemudian DP upholstery guna microfiber. AMG Napa leather wrapped steering wheel, sports seat, brush aluminium trimmings, alloy pedals dan headlining atas warna hitam. Kalau kau banding dengan GLA 200 standard pekak dulu, dalam ni memang nampak mahal lah. GLA 200 dulu dia tak ada benda-benda ni. Contohnya Thermotronic Dual Zone Auto Aircon. Sekarang dah ada dual zone. Dan kemudian rear aircon vents. Dulu dia tak ada, sekarang dah ada. Dan kita ada 360 degree camera juga sekarang. Yang kekal MBUX infotainment system dengan 6 speaker.
Display 10.25 inci ada dua ni pula. Wireless Apple CarPlay dengan Android Auto. Qi wireless charging kat tengah tu dengan ambient lighting 64 warna. Daripada segi keselamatan, kita ada 7 beg udara termasuk 1 dekat lutut driver ni. Basic ada sistem, auto high beam tak ada adaptive. Adaptive tu dalam 250 lah. Dan boot dia sebesar 435 liter. Dia basic tetapi dia ialah sebuah kenderaan yang accomplished. Dan dia seperti yang kau lihat tak nampak murah. Dia tetap ada presence, terutama dekat dalam. Now, kau perasan tak kereta-kereta sekarang ni, bila kita tutup pintu, banyak yang, tengok, tak rapat. Kena tutup 2-3 kali. Kena tarik kuat sikit. Kau tahu sebab apa tak? Sebab ni, weather stripping, getah-getah keliling ni. Untuk dapatkan bunyi yang kedap, benda tu dah jadi keras sedikit. So, you have to swing more. Now, untuk GLA 200 ni, ini ialah antara kenderaan basic untuk Mercedes-Benz. Okay? So, tak baiklah kita kata basic lah. Basic-basic dia pun dia tetap Mercedes-Benz. Kiranya antara model Mercedes-Benz yang mampu milik lah. Okay? Now, kereta ni, enjin dia, ni kita cerita pasal orang jantan dulu. Enjin 1.3 liter turbo ni, dia ni sebenarnya enjin yang okey. Alright? Dia dibina untuk 3 jenama kenderaan lagi. Problem dia ialah bila kita jalan slow, bila kita nak bergerak, dia macam ada elastic band, macam pakai CVT. Walaupun dia tak pakai CVT, dia pakai DCT 7 speed. Tapi dia macam lompat-lompat. Sebab dia nak balancekan turbo dia kat situ tu. Tetapi, enjin ni bukannya tak power. You can go above 200 km per hour. Dan suspension dia memang dia tune untuk boleh kau bawa pada kelajuan tinggi dengan cara yang selamat dan confident. Okay? Like I said earlier, this is an accomplished model. Walaupun dia letak kat bawah geng-geng Mercedes-Benz, tetapi dia tetap Mercedes-Benz. So, ini adalah satu option yang menarik sebenarnya sebagai kenderaan kedua ataupun kenderaan orang rumah kau. Dan untuk orang rumah, untuk orang perempuan, kereta ni walaupun dia crossover, dia tidaklah setinggi Jeep ke Wrangler ke Jimny ke, tak. Tetapi dia lebih tinggi daripada kereta A-Class, sedan ataupun CLA. So nak masuk pun senang. Boot pula dia macam hatchback, so you can turunkan seat belakang, you get a better boot area. Basically it's more practical than a sedan. Okay? Now, bentuk dia ni ada yang suka, ada yang tak. Bentuk adalah sesuatu yang subjektif. Pada pendapat aku, okey saja. Selama aku bawa kereta ni, I drove this for nearly 1,000 kilometers. Aku sebenarnya terkejut juga. Aku ingatkan kereta ni macam, aku pun bias juga kalau kereta ni, kereta ni yang paling basic ni, sure tak bad. Actually okay kereta ni. In fact, anak jantan aku bawa pun, dia pun rasa macam terkejut juga. Tengok, boleh tahan juga kereta ni. Ya, itu yang buat aku a bit surprise dengan kereta ni. It is very capable of doing a lot of things yang geng kita nak buat. Okay? Definitely lah, tak adalah nak boleh bawa laju macam kereta-kereta AMG tu, tak lah. Tapi untuk sebuah kenderaan runabout vehicle, kenderaan yang kita nak bawa setiap hari apa semua tu, kalau kau, if you are not into EV, this is a very good option. And the interior akan tunjukkan apa yang kau dah bayar. Kau bayar 60,000 ni dalam dia. Dalam dia kekal cantik. Dan sebagai sebuah Mercedes-Benz, sekarang ni dia ada Agility Plus. Agility Plus ni ialah cara pembayaran yang lebih menarik, sebab pada hujung pembiayaan kau tu, kau boleh either nak sambung bayar ataupun bayar lump sum jadikan kereta kau, ataupun kau extend loan kau balik untuk habiskan baki dia, ataupun kau tukar ataupun kau pulang je balik kereta ni. Cuma dia bukan syariah compliant lah. Okay? Tetapi sebabkan dia ada guaranteed future value, bermakna let's say kereta ni 260,000, engkau tak bayar 260,000. Engkau cuma bayar dalam 5 tahun. Contohnya kau pilih bayaran balik 5 tahun. Within that 5 years, engkau pilih lah. Kau bayar untuk mungkin 200,000 ke. Sebab guaranteed value tu, yang itu tu ialah apa yang kau tolak pada hujung tempoh pembiayaan itu. Basically, loan engkau sebenarnya untuk jumlah value 5 tahun tu lah. Maknanya bukan 260,000. Dia mungkin 200,000, 220,000. It's up to you. Tapi value kereta ni, guaranteed value kereta ni, dia yang akan tentukan. Yang tu aku suka. Sebenarnya ni bukan cara baru. Ada juga jenama lain yang dah buat, tapi ramai yang tak tahu. Okay? So if you really want
Mercedes-Benz, kawan-kawan aku ramai dah nak pencen. Diorang duk cari kereta pencen. If you want a Mercedes-Benz, maybe you can look into that option. Okay? Now, in terms of handling kereta ni, aku bawa pergi dekat kawasan-kawasan dekat Mersing tu. Okay untuk front wheel drive. Mercedes-Benz dah pandai buat ride handling untuk kereta-kereta front wheel drive dia. So yang ni tak terasa sangat lah. And disebabkan ada traction control yang bagus, stability system yang bagus, kau dah tak ada dah apa torque understeer apa semua tu dah tak ada dah. Okay? Power wise, of course, bila kau betul-betul when you are really charging this car, then you hope and you wish that it has more power. But then again, yelah, inilah GLA 200. If you really want something more powerful, then you have to look at the 250 lah. The GLA 250, the 2 litre engine. But this one with the 1.3 litre engine, harga dia pun okay. Penggunaan bahan api pun jimat. Aku dapat lebih daripada 500 km daripada satu tangki bahan api dia. Tangki dia lebih kurang 60 litre. That's good. Itu pun aku bawa boleh tahan tu. Kalau aku bawa perlahan lagi sikit, show lagi best. So ini dia, the GLA 200 Nightfall Edition. Ingat, aku rasa ini ialah peluang terakhir kau untuk beli GLA yang ini, sebab tahun depan kita akan dapat GLA yang baru, yang itu ada elektrik dan ada yang hybrid. Dia dah tak ada dah yang ICE traditional macam ni. So untuk kita yang mana old school, you want something old school, you want the engine, you still believe in ICE, this most probably will be your last opportunity to buy the GLA 200 or the 250, whichever. Okay, Assalamualaikum.